Kalau kita memang tak pernah makan sayur, hari ni kena makan 12 sudu juga. Nak tak nak. Makan sayur 12 sudu pula dah. Jom shopping lebih 250 warna tudung di Tulen Bangi Central atau terus ke showcase kami dan jangan lupa purchase. Kalau kita memang tak pernah makan sayur kan, macam ni makan carrot je. Tak adalah saya suruh, hari ni kena makan 12 sudu juga. Nak tak nak. Mungkin lari lepas tu kot. Tak nak lah. Tak nak lah bos Syazan Tak ni. nak lah makan Syazan ni tu. Makan sayur 12 sudu pula dah. Kena torture dah kan. So dia kena, kalau boleh kita set target yang memang kita mampu buat. Janganlah kita tahu memang aku tak mampu buat ni. Kan? So kita set dulu, okay, at least lah aku try seminggu, satu minggu tu satu sayur baru, jenis sayur baru. At least adalah aku Sayur-sayur cuba. yang membantu untuk, kita katalah untuk balancekan balik diet kita ni apa? Biasa nampak brokoli. Brokoli? Is it Okay. Selalunya yang kita galakkan yang orang kata ikut, kalau kita rasa macam nak cepat kenyang, kita ambil yang insoluble fiber lah. Selalunya dekat sayur berdaun hijau. Yang kurang kalori. Okay. Sayur berdaun hijau. Tapi sebenarnya lagi baik kita pelbagai jenis sayur. Sebab setiap colour ada nutrien yang berbeza. Dia bukan colour semata-semata. Bukan sayangku. Okay, macam carrot kan. Carrot tinggi dengan beta carotene, dengan vitamin A. Okay, dia warna oren kan. So kalau warna kuning, tinggi dengan vitamin C. Kalau warna hijau, tinggi dengan chlorophyll. Kalau warna purple dengan anthocyanin. So every single colour tu ada different of kind of antioxidant. Okay, so that's why kita kena pelbagaikan kita punya source of fiber lah. Okay, so that's why lah, at least start lah mana-mana pun. At least you start. And then bila you dah dapat tempo, you dah dapat konsisten, and then you try lah lagi dua jenis sayur pula lah minggu ni. Macam tu. Tapi kalau makan sayur tu tak kisahlah masak macam mana pun. Itulah. Macam ni tau. Of course, cara masak tu sangat mempengaruhi. Tapi saya akan cakap aim you sekarang ni. Kalau aim you memang baru nak start makan sayur, just do anything tapi you makan sayur.